Pakatan Harapan yakin kunci utama meraih kemenangan pada PRN Sabah ke-17 ialah mengelak sebarang pertembungan dengan Barisan Nasional dan Gabungan Rakyat Sabah. Ketua Setiausaha PH Saifuddin Nasution Ismail berkata beliau diamanahkan pengerusi PH Anwar Ibrahim untuk mengetuai rundingan dengan BN dan GRS bagi mengelak atau meminimumkan pertembungan dengan rakan kerjasama. Pengarah bersama PRN Sabah itu berkata rundingan pembahagian kerusi dengan BN menunjukkan hasil positif apabila tiada pertembungan antara kedua-dua parti berkenaan, manakala rundingan dengan GRS turut dimuktamadkan. Beliau berkata meskipun rundingan telah dimuktamadkan, masih wujud permintaan daripada semua parti berhubung pembahagian kerusi bagi PRN Sabah. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan 29 November ini sebagai hari pengundian bagi PRN Sabah dengan penamaan calon pada Sabtu ini dan pengundian awal pada 25 November. Sebanyak 73 kerusi Dewan Undangan Negeri dipertandingkan dan 10 calon PKR dilaporkan bakal bertanding. 10 kerusi itu sebahagian daripada 23 kerusi diperuntukkan kepada PH untuk ditandingi pada PRN Sabah. Haili Izzati, FMT.